Alhamdulillah, walaupun nikmat tak sampai kat kita, sampai kat orang lain, aku happy. Sebab tu salah satu kebaikan yang ada dalam diri kita, yang perlu ada dalam diri kita untuk kita bahagia ialah happy dengan apa yang orang dapat. Sebab tu kita dapat Alhamdulillah. Benda yang pertama kita belajar. Belajarlah happy dengan semua benda yang berlaku dalam hidup ni. Walaupun dia dah dekat dengan orang lain. Kita masuk ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan terima kasih bagi Allah, Tuhan sekalian alam. So bila kita jumpa kalimah Alhamdu, kita akan terfikir kenapa Allah tak guna kalimah yang lain. Contohnya asyukru. Kita kan selalu kata kalimah syukur kan. Ataupun kalau let's say kita kata segala puji, kan kata puji, kenapa tak sebut al-madhu contohnya, ataupun al-thana' dan sebagainya. Kenapa kita guna alhamdu, iaitu kalimah hamd? Pertama kita kena faham hamd, asyukr lebih khusus daripada ham ni lebih am, iaitu dia lebih umum daripada konsep syukur. Okey, syukur punya konsep, bila kita terima nikmat secara direct, maka namanya syukur. Sebab syukur ni asal maksudnya ialah kita bagi kredit bagi orang yang laksanakan. Contohnya, bila kita buat sesuatu, dapat achievement, tapi kita tahu yang siapkan nota kita dan sebagainya ada orang lain, contoh. Tapi saya buat sendiri. Saya dah beritahu. Tapi ada orang lain contohnya. So saya kata saya bersyukur kepada dia, maksudnya saya bagi kredit dekat dia. Sebab tu syukur ni pasal dia tauhid, iaitu kita bagi kredit pada Allah Ta'ala. Kita memang serah kepada Allah Ta'ala. So asyukru lillah, asasnya ialah nikmat tu sampai pada kita secara direct. Kita sebut asyukru lillah. Al-madhu ialah ucapan, pujian yang sifatnya belum tentu ikhlas ataupun tidak. Contoh, awak elok lah hari ni, kita nak benda lain. Ataupun, weh, aku rasa dalam ramai-ramai aku jumpa, kau memang the best tu. Kau memang terbaik tu. Lepas hujung tu, weh, aku ada masalah macam tu. So pujian tu dia tak semestinya pujian yang ikhlas. Dia pujiannya sifatnya al-madh. Maksudnya boleh jadi ikhlas, boleh jadi tak ikhlas. Tapi alhamdulillah, bila kita gunakan alhamdulillah, pertama, alhamdulillah ni dia kandung dua-dua maksud. Dia ialah terima kasih dan dia ialah pujian sekaligus. Sebab tu kita akan gunakan segala puji bagi Allah. Kalau kita punya terjemahan penuh, segala puji dan terima kasih bagi Allah. Terjemahan penuh. Tapi terjemahan yang kita simpelkan supaya dimaksudkan rangkuman terus, kita kata segala puji saja. Tidaklah kita pergi kat satu kereta, terima kasih kerana menjadi kereta. Tak, kita cakap terima kasih kerana menjadi. Sebenarnya boleh je untuk certain orang atau untuk certain keadaan. Mungkin kereta tu bagi hikmat kat kita. Kita bukan hanya cakap kau ni elok lah, dia cakap terima kasih contohnya. Tapi benda tu rare lah. Kita adalah pergi mana-mana nampak benda elok, terima kasih. Betul. Benda tu kalau kita cakap, dia macam nak gambarkan. Sebenarnya kalau let's say kita cakap benda tu, itu bukan unsur asyukru dengan al-madhu. Dia lebih kepada unsur alhamdu. Terima kasih yang sifatnya bersama dengan pujian. Ada orang yang kita akan cakap macam, kau memang the best. Tapi waktu cakap the best tu, dia tengah tolong kita sehabis-habisnya dan kita nampak macam perfectnya dia punya idea, kita cakap the best. Kita sedang cakap terima kasih dan kau yang power. Macam tu. Dia serentak. So itu alhamdu. Asyukru ialah untuk terima kasih. Al-madhu ialah sesuatu yang sifat pujian dan selalu terpisah, tapi alhamdu dia digabungkan. Dan asyukru selalunya khusus. Macam kita dapat nikmat tu, kita cakap asyukur. Alhamdulillah, walaupun nikmat tak sampai kat kita, sampai kat orang lain, aku happy. Sebab tu salah satu kebaikan yang ada dalam diri kita, yang perlu ada dalam diri kita untuk kita bahagia ialah happy dengan apa yang orang dapat. Sebab tu kita dapat Alhamdulillah. Benda yang pertama kita belajar. Belajarlah happy dengan semua benda yang berlaku dalam hidup ni. Walaupun dia dah dekat dengan orang lain. Saya perasan benda ni waktu anak saya, ada satu waktu anak saya dah lama tak balik rumah mak ayah saya. So dia kena restart balik. Maksudnya sesi perkenalan semula macam tu lah. Bila sesi perkenalan semula, dia akan jadi menangis dengan orang yang dia nampak, siapa ni? Stranger. Dan satu lagi orang yang bagi fokus kepada dia, nak validate dia. Jangan.
Bila orang pandang dia, dia akan jadi takut. Kena jadi tak peduli dekat dia. Seorang-seorang, satu-satu. So kesan dia, bila dia sampai kat rumah, adik-beradik saya semua yang dah lama tak jumpa dia, semua nak main dengan dia, dia menangis. Mereka semua terasa. Dia macam, lama tak balik, ni anak saudara kita orang juga, macam tu. Kita orang tak rasa belong dekat dia. Bawa dia rasa macam kita ni orang asing. Kita yang jaga dia waktu dia baby, kecil contohnya. Tapi saya tengok ayah saya, dia ada konsep alhamdulillah sikit. Ayah saya pergi, dia takut. Anak saya takut. Tapi bila saya main dengan anak saya happy, bapa saya happy. Maksudnya bapa saya ialah sifat dia lah, dia akan happy kalau budak tu happy. Walaupun bukan sebab dia. So ada orang yang sifatnya, dia kena aku yang bagi, baru aku happy. Kalau orang lain, no, ada masalah. So alhamdulillah ialah menjadi satu kalimah utama sebab para ulama juga membahaskan syukur, gratitude. Alhamdulillah ialah antidote kepada banyak masalah. Sebab tu namanya surah Al-Kafi yang mencukupkan, dan juga surah Al-Wafi yang menyempurnakan, dan juga surah yang sifat dia buatkan kita rasa macam Asy-Syafi, iaitu menyembuhkan. Banyak hal dalam hidup kita ni disembuhkan dengan kita kembali melihat rasa syukur. Kita mula terima kasih kat sesuatu, kita rasa macam rasa content, itu benda yang utama. Dan kemudian juga kita nampak juga pada kalimah Alhamdulillah ni juga, pertama dia ialah kata nama. Dia bukan dalam bentuk kata kerja, dia bukan verb, dia isim. Apa beza isim dengan fi'il? Salah satu beza dia ialah satu terikat dengan masa, satu tak terikat dengan masa. Contoh, kalau saya kata saya mengajar, doesn't mean saya cikgu. Sebab cikgu kata nama, mengajar kata kerja. Jadi kerja saya lain. Tapi ada certain waktu saya mengajar. Jadi maksudnya ialah dia tak letak kat diri kita sebagai satu benda yang melekat. Tapi kalau saya kata dia cikgu, kita memang tahu bahawa hidup dia memang mengajar. So itu antara beza besar kata nama dan juga kata kerja. So bila digunakan alhamdulillah, dia membawa maksud ketepatan, berterusan, kekal dan juga penekanan, dan dia kekal merentas masa. Maksudnya pujian dan terima kasih pada Allah, walaupun sekarang kita tak puji Allah, pujian tetap ada pada Allah walaupun kita tak puji. Kalaulah tak ada hamba dekat atas muka bumi ini yang tunduk pada Allah Ta'ala, Allah tetap alhamdulillah. Pujian yang paling ulung padanya, terima kasih tetap paling ulung padanya, walaupun tak ada siapa yang puji waktu tu. So dia sifatnya abadi, wujud sebelum kita, wujud sekarang, dan tidak pernah bergantung dengan keberadaan kita. Yang keduanya ialah dia tidak ada pelaku. Kalau kita kata aku memuji, kita akan cakap aku yang membuat, puji siapa. Sekarang ni kita ada alhamdulillah, pujian pada Allah. Dalam kat sini juga kita katakan bahawasanya Allah tidak memerlukan makhluk untuk memujinya. Dia adalah satu statement. Pujian dan terima kasih itu memang bagi Allah, walaupun tak ada siapa puji dan terima kasih pada Allah. So alhamdulillah, inilah satu permulaan bila kita baca Al-Fatihah. Dia membuatkan kita belajar tentang syukur, memberikan kredit sebenar-benarnya, memahami realiti sesuatu, dan dia bermula dengan pengakuan dan pengiktirafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita perasan, komuniti yang bermula dengan alhamdulillah ialah semua komuniti yang sifatnya positif dan dia optimistik. Kita melihat bahawasanya setiap sesuatu yang berlaku itu pujian dan terima kasih pada Allah. Walaupun kita rasa macam takdir tu ialah satu benda yang sifatnya kita perlu berdamai, ambil waktu nak tapi kita tahu jalan tu ialah tetap jalan yang perfect. Walaupun kita tak tahu apa dia punya hikmah. Dan syukur juga ialah satu sifat yang boleh berjangkit. Macam orang tak syukur. Perasan kalau kita duduk satu tempat, company, orang kuat komplain, ada kebarangkalian untuk kita pun mudah komplain. Semua tak kena. Ni tak okey dan sebagainya. Tapi kalau let's say kita duduk dengan orang yang sifatnya macam, kena bezakan komplain dengan penambahbaikan lah sifat dia. Dia syukur, tapi dia akan ambil allocate waktu, kalau nak buat yang terbaik, ini cara dia. Ni bentuk dia. Tapi bukan moment dia setiap waktu komplain. Masalah tau, kita duduk dengan orang suka komplain. Makanan sampai, aku masak lagi sedap. Masak.
Tak payah beli. Diorang, baik beli kereta, beli. Jangan cakap. So ada orang macam tu. Dia sifat dia ialah dia tidak boleh berada dalam keadaan content. Rasa macam biarlah orang suka je. Kereta dia, makanan dia. Baru ni saya nampak. Tapi ni saya susah lah sikit nak content. Saya ambil masa. Saya perlu berdamai dengan tadi. Pagi tadi saya nampak satu reels. Orang tu jual keli letak pistachio. Saya cubalah untuk positif dan optimistik kerana kita ialah komuniti yang sentiasa syukur dan membuka ruang untuk orang explore. Mudah-mudahan saya silap lah, insyaAllah. Okay. Seterusnya kita faham, kita tengok nama Allah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Oh, tadi saya tak bahas nama Allah. Alhamdulillah. Kita pujian, terima kasih. Segala puji dan terima kasih kepada Allah. Okay, Allah ni ada dua pendapat. Satu yang mengatakan Allah sebagai jamid, ada yang kata Allah sebagai mushtaq. Okey, apa beza dia? Okey, nama Allah datang dari sesuatu ataupun inilah nama Allah? Dua pendapat. Okey. Saya cenderung kepada menghargai yang mengatakan dialah satu pendapat yang sifatnya dia datang dari nama yang dia datang perkataan ilah. Maksudnya dia datang daripada sesuatu, ataupun yang ni pula kalau jamid dia ialah memang nama Allah secara unik, memang Allah. Begitu. Okey, ilah yang kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. So ada kalimah dalam bahasa Arab kita panggil ilah, iaitu Tuhan yang disembah, Tuhan yang deserve untuk mendapat ketundukan, kita panggil sebagai ilah. Dan kita ni ma'bud lah, iaitu yang disembah. So bila kita sebut ilah, ada yang mengatakan pendapat iaitu Allah datang daripada kalimah ilah, iaitu kita letak alif lam. Jadi al-ilah. So al-ilah dibentuk jadi Allah. Al-ilah iaitu the God. So biasanya kita akan gunakan pendapat ni bila deal dengan orang-orang non-Muslim, yang bila kata Tuhan kita tak sama. No, Tuhan kita sebenar-benarnya sama. Tuhan ciptakan aku, Tuhan ciptakan kau. Tuhan bagi kat engkau, Tuhan bagi kat aku. The God. Cara faham kita yang salah, yang berbeza. Macam tu. So kita guna ilah tu supaya untuk menutup orang kata macam Allah, orang kan permainkan nama-nama Allah tu. So kita cakap Allah ialah kalimah Arab bagi God. So al kan the God. So bila kita faham pasal orang ada kata God dalam huruf kecil, God kecil, so kita sebut the God huruf besar, maksudnya God yang paling betul, God. The God, macam tu, Tuhan. Okey, ni pendapat pertama. So dalam pendapat ini mengatakan ilah ataupun ada lahu ataupun walahu, kalimah itu juga bermaksud ialah yang disembah, yang kita pautkan diri kita, yang kita menunjukkan sisi kita lemah dan dia kuat, begitu. So maksudnya ada bawa maksud ilah tu sendiri. Allah, ini pendapat saya Naqib Al-Atas dan juga kebanyakan daripada para ulama, mengatakan bahawasanya nama Allah memang jamid, maksudnya memang Allah kenalkan diri dia as Allah. Cuma orang tak tahu nama dia Allah. Okey. So memang Allah. Maksudnya Allah nama Tuhan, Allah. So kita nak kenal nama Allah, kita nak kenal Allah ni macam mana? Kita tengok nama-nama Allah. Nama-nama yang 99. Okay, tu Allah. So bila kita sebut Allah macam saya sebut tadi lah. Tadi macam Bismillahirrahmanirrahim, kita sebut dengan nama Allah yang maha bagi rezeki, yang memberi, yang menyampaikan, yang membuka pintu. Sama juga dengan Alhamdulillah. Segala puji dan terima kasih yang menyusun takdir aku, yang menjaga aku, yang memberi ruang kepada aku, yang membuka pintu kepada aku, yang menyembuhkan aku. Semua nama-nama Allah tu. Okay? Sebab tu kita akan lebih meresap bila kita belajar Asmaul Husna dengan mendalam. Once kita belajar nama Allah dengan mendalam, kita akan jadi orang yang lebih boleh meresap benda tu. Saya ada buat kelas Asmaul Husna sebelum ni. Ada rakaman lah kalau nak dapatkan dekat Zikra tu. Okay, itu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Anak saya baru dapat makhraj lam. So dia dah sebut allalalala. Saya perasan, saya tak tahulah, mungkin saya je perasan. Al-alamin. Baby ni dia punya cara bercakap, dia mula dengan, saya rasa bahasa Arab punya bahasa paling tepat untuk gambarkan makhraj apa yang dia keluar. So dia bermula dengan mula-mula tu baba. So dekat dekat ismam, dekat sini, dekat bibir, syafatain dia kalau belajar tajwid kan. So dia dekat mim baba, lepas tu dia keluar mam, lepas tu dia akan mulakan dengan alif balik abba, mam. Lepas tu dia pergi kepada huruf lidah. Dia pergi da, ta. Sekarang dekat huruf lidah juga, tapi naik sikit nilai langit, dia jadi la. Tapi dia masih lidah, tapi dia langit. Da kat sini, ta kat sini. So dia naik sikit je la. So dia dah naikkan la. So saya nampak dia dah ada 5 huruf. So 5 huruf tu saya nampak, okey, mulut kat sini 2 dah dapat, ni kat sini, lepas tu dia naik kat situ. So saya mula tengok balik peta yang tajwid tu, saya nampak okey, kemungkinan dia akan dapatkan ni. So bila dia dapat, saya perasan dia lepas dia dapat huruf, dia akan tambah alif. So dia dapat la. Dia kadang-kadang tengah malam pukul 3 pagi dia macam la. Lepas tu tiba-tiba esok Allah. So saya expect dia dah mula dapat sebut nama Allah lah, insya-Allah. Okey. Rabbil alamin. Okey, kalimah Rabb. Rabb kita terjemahkan sebagai Tuhan. So nama Rabb kita terjemahkan sebagai Tuhan, dia maksud sekurang-kurangnya 5 maksud. Pertama, Al-Malik ataupun Al-Malik, iaitu maksud dia ialah yang own sesuatu, yang memiliki, Malik. Yang kedua ialah As-Sayyid, iaitu yang mempunyai autoriti dan juga ada kawalan, in charge secara penuh. Yang ketiga, Al-Murabbi, maksudnya memelihara, menumbuhkan, murabbi, tarbiyah. Yang keempat, Al-Qayyim, maksudnya yang maha menguruskan, yang maintain sesuatu. Yang kelima, Al-Mun'im, yang menghadiahkan, Mun'im. Sekurang-kurangnya kita faham maksud Rabb dengan 5 maksud ni dalam semua, dalam majoriti kitab tafsir membahaskan Rabb. So bila kita sebut Rabb, kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan terima kasih bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita masuk Tuhan dalam kurungan yang memiliki alam ini, yang ada autoriti ke atas alam ini, yang menumbuhkan alam ini, yang menguruskan dan maintain alam ini, yang memberikan hadiah kepada alam ini. Faham tak? Ada 5 bentuk ni. So 5. Contoh macam ni. Kalau kita ada kereta, kita own the kereta, tapi kita tak own penuh pun. Sebahagiannya bank. Okay. Tu bank punya. Tak bayar kalau kita tarik kat situ. So kalau let's say kita ada kereta, kita bukanlah malik. Malik tu ialah bank. Tapi let's say kita kata on paper kita punya kan. Contoh, okay, fine. Tapi adakah kita ada autoriti penuh as-sayyid? Jawapannya tak. Bila kita contohnya tak, kita skip bayaran, bukan bayaran lah, ataupun apa nama, servis. Lepas 2 kali, 3 kali, kadang-kadang dia punya warranty dah tak dapat lah. So maksudnya kita tak ada autoriti penuh nak buat apa-apa sahaja dengan kereta tu. Kita kena ikut sesuatu. Contoh kereta tu boleh drive 180, 190. Boleh ke drive di Malaysia 180, 190 walaupun orang buat? Walaupun orang buat? Jawapannya tak boleh. So maksudnya walaupun kereta tu boleh pergi sampai ke situ, tapi kita tidak memiliki kereta tu untuk pergi kelajuan itu. Okay? Contoh, kita ada rumah. Kita sewakan rumah tu kat orang. Boleh tak kita masuk rumah tu anytime? Tak boleh. Sebab kita owner rumah tu, tapi dalam kontrak ataupun dalam fiqh bersifat fiqh yang tamlik ataupun pemilikan, kita tidak memiliki pada waktu itu, tapi kita memiliki essence sahaja, tidak memiliki kepenggunaan rumah tu. So nak katanya walaupun kita ialah malik pada rumah tu, adakah kita sayyid pada rumah tu?
Tak, kita tak in charge rumah tu. Adakah kita boleh murabbi, tumbuhkan rumah tu waktu tu? Tak boleh. Adakah kita boleh al-qayyim, maintain rumah tu? Tak boleh. Dia ikut kepada orang yang sewa. Adakah kita boleh bagi hadiah? Boleh lah. Ikutlah. Kita kata hari ni tak payah sewa. Boleh lah kot kan. Contoh. Amin. So nak katanya, setiap daripada kita bila own sesuatu, kita ada pemilikan yang tidak sempurna bagi sesuatu. Tapi bila Allah SWT own sesuatu, Allah own kita, diri kita, Malik. Allah ada autoriti ke atas kita. Allah yang tumbuhkan dan grow diri kita. Allah yang memberikan hadiah ataupun bagi sesuatu yang sebenarnya kita tak deserve pun. Dan Allah yang sentiasa maintain diri kita. Kita ni maintenance ni banyak tau. Sendi, tulang. Ini kalau bayangkan kalau let's say Allah tak maintain diri kita, berapa tahun kita guna, lepas tu dah kerak-kerak lah. Walaupun kebanyakan kita dah 30s ni dah mungkin dah bunyi sikit kan. Itu maintain sendiri lah belagi kan. Cuma nak katanya, setiap daripada kita, bila kita tengok benda ni, kita akan tahu bahawasanya Allah bukan hanya kita panggil sebagai Rab. Kita menjawab persoalan, kenapa Allah suruh buat ni ya Allah? Kita ni ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala. Kita ni bawa autoriti Allah Ta'ala. Kita ni dimiliki oleh Allah Ta'ala. Dah dimiliki, kenapa rasa macam kita entitled dengan sesuatu yang pada Allah, maksudnya Allah nak bagi bila Allah nak bagilah, begitu. So dia telah melunturkan rasa entitlement kita. Dia telah menyebabkan kita humble bila kita faham Rabbil Alamin ni. Dia jadikan kita satu keadaan yang macam, okay, relax. Allah yang jaga dan Allah pelihara semua. Dan kita tengok pula pada Al-Alamin. Kalimah Al-Alamin bermaksud datang kataan alam, iaitu makhluk. Dia juga dikongsi perkataan dengan alamat, tanda-tanda. Contoh, Google Maps, Waze, itu tanda lah, maksudnya kita tekan, dia jadi satu alamat yang menunjukkan kita tahu dia punya tanda dan jalan ke sini. Kita nampak lampu merah berhenti, kita nampak lampu hijau berjalan, kita nampak lampu oren, depend. Bersedia untuk lebih laju atau bersedia untuk slow. Realitinya ada bersedia untuk slow, untuk berhenti, tapi kita berbeza pendapat walaupun sebenarnya pendapat tu tidak diakses di Malaysia. Alamin, alam, maksudnya itu ialah alamat. Lampu tu bagi alamat tu. So dengan melihat semua alam ni, kita akan tahu mesti ada Tuhan. Itu satu. So even kalimah alam tu sendiri sebenarnya sudah berkongsi dengan kalimah sign, tanda. Mesti ada Tuhan, begitu. So al-alamin dia dalam bentuk yang banyak, bentuk jamak, kerana dia membawa kepada semua jenis alam yang kita boleh fikirkan. Pertama, alam yang sifatnya dalam dunia manusia. Alam waktu, dimensi waktu sebagai contoh. Dimensi waktu manusia sebelum ni, waktu sekarang, waktu akan datang. Tuhan Rab. Tuhan own yang dulu, Tuhan own yang sekarang, Tuhan akan memiliki yang akan datang. Tuhan ada autoriti yang dulu, ada autoriti sekarang, ada autoriti yang akan datang. Tuhanlah yang jaga orang dulu, yang jaga orang sekarang, yang jaga orang akan datang. So secara manusianya, apa-apa dimensi masa, space, time dan sebagainya, Allah tetap Rabb. Manusia. Dalam bentuk manusia pula kita akan nampak Tuhanlah Tuhan kepada semua bentuk etnik, bangsa, nasionalisme, semua bentuk hidung, semua bentuk mata, semua bentuk telinga dan sebagainya yang berbeza-beza, semua itu dimiliki oleh Allah Ta'ala. Dan Allah ada cara untuk jaga setiap sesuatu tu dengan cara dia. Yang tu kita panggil sebagai Al-Alamin. Al-Alamin juga selain daripada manusia, alam malaikat yang berbeza. Malaikat yang dicipta daripada cahaya. So sifat cahaya tu sendiri ialah sifat yang memang boleh merentas pelbagai tempat dengan laju. Dan dia berbeza dengan unsur jasad. Kemudian Allah juga yang cipta jin daripada unsur asap api. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, setelah daripada diturunkan, disingkirkan Iblis daripada jannah, daripada syurga. Lepas tu Adam AS dapat godaan.
Dapat godaan untuk pergi kepada buah yang terlarang. Soalan dia, Iblis tak ada kat situ. Godaan datang dari mana? Yang ni Al-Maturidi, Ar-Razi dia ada jawab. Dia kata, bisikan syaitan disebabkan unsur penciptaan dia tidak menuntut waktu dan masa yang sama ataupun tempat yang sama untuk dia bisik kat kita. Contoh, Wi-Fi tu, ada Wi-Fi. Mungkin dekat dalam bilik tak ada Wi-Fi, tapi kita ada apa yang kita panggil macam signal untuk dia tarik Wi-Fi tu. Apa Porter. Router, alright, yes, router. So bila kita letak router, dia tarik bisikan, bukan bisikan lah. Basically dia punya signal tu akan pergi ke situ. So ada tak Wi-Fi kat dalam? Tak ada. Ada router kat dalam? Ada router. So wallahualam kita tidak tahu macam mana syaitan bekerja, tetapi para ulama membahaskan secara jelas dalam Quran tu menunjukkan bahawa memang dia telah disingkir, tak boleh akses ke syurga. Tapi bisikan boleh akses sebab dia bukan dalam bentuk jamid macam kita, bentuk macam fizikal macam kita. Lepas tu Nabi juga bagi tahu hati-hati dengan bisikan syaitan ataupun hati-hati dengan wasangka, syak wasangka, kerana syaitan dia masuk dalam diri kamu macam dia masuk dalam aliran darah. So kita basically kita akan kata macam syaitan ni dia sifatnya asap kan. Kalau kita study dalam ayat-ayat yang bercerita pasal jin, marijim min nar, dia ialah bahagian asap-asap api ni ialah dia ada pelbagai jenis asap. So dia ambil kepulan-kepulan asap yang berbeza menjadi unsur penciptaan jin. Sebab tu juga ialah satu benda yang ditanyakan, kenapa jin ni nak rasa insecure dengan Adam alaihissalam? Sebab Adam akan diciptakan dekat sebagai khalifah jaga kat bumi. Dia rasa tak okey. Walaupun kita fikir secara logik, sebenarnya dia tak patut tak okey. Sebab dia tak perlu nak own bumi ni pun. Dia ialah ciptaan yang sifatnya mungkin dah merentas langit, tak tahu galaksi mana dah ada pergi. Sebab dia asap, dia api. Pergerakan dia ialah halus. Sebab tu kita panggil juga makhluk halus. Makhluk halus bukan istilah-istilah orang Melayu saja. Dia memang kita faham maksud dia dari bentuk unsur penciptaan dia. Saya kat mana tadi? Rabbil Alamin. So salah satu benda yang kita kena faham bahawa bila kita sebut Rabbil Alamin, kalau kita boleh bayangkan dunia kita ni macam kita semayang, kita macam sedang zoom in, zoom out, pergi ke macam universe besar. Rabbil Alamin. Tuhan yang cipta ni, Tuhan yang jaga ni, Tuhan pelihara ni. Pergi kepada dunia jin, Tuhan yang jaga ni, pelihara ni. Tuhan pergi kat dunia malaikat, Tuhan yang jaga ni. Pergi kepada satu benda yang kita tak boleh nak akses, Tuhan jaga, pelihara. Semuanya dijaga, binatang, dan termasuklah alam, pelbagai alam yang sifatnya alam perasaan kita, yang kita tak faham, alam fikiran kita, yang kita tidak mengerti. Semua benda tu juga adalah alam yang termasuk dalam Al-Alamin. So kalimah ni sangat besar. So bila Allah kata Rabbil Alamin, Allah urus semua benda. So once bila kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan terima kasih bagi Tuhan sekalian alam. So kita dapat make sense kenapa bukan syukur. Sebab tak semuanya kita dapat direct kan. Tapi kita faham ekosistem ni semua akan bagi kesan kepada kita. Kalau let's say Allah Ta'ala mencipta kita kemudian tidak meletakkan atmosfera yang tepat kepada kita, habis itu. So Alhamdulillah ni digambarkan kita punya gratitude tu ialah benda yang sifatnya kena happy dengan benda yang berlaku di sekitar kita. Sebab Allah Rabb, Allah pelihara, Allah jaga, Allah bagi hadiah, Allah menguruskan, maintain, Allah own, Allah ada authority dan sebagainya. Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Okay. Baik, Ar-Rahmanir Rahim ialah ulangan, takkid ataupun penegasan kepada yang kita baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga menunjukkan bahawasanya dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang kita kena belajar tentang rahmat umum dan rahmat khusus ni berkali-kali. So bayangkan dalam Al-Quran ni, kita dalam solat kita mengulang Tuhan sayang, Tuhan sayang, Tuhan sayang berkali-kali. Dia membuatkan kita lembut, buat kita faham, buat kita mengerti, buat kita rasa content. Saya terus laju masuk pada ayat 4. Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai hari pembalasan. Malik ialah imsak atau imtisak bisyiddah atau quwwah ma'asyumul, iaitu menahan atau berpegang dengan kekuatan
yang mana kekuatan tu sifatnya meliputi sesuatu. So digunakan kalimah ini untuk menggambarkan yang boleh memegang, boleh menjaga, boleh menahan, dan kekuatan tu sifatnya meliputi seluruh benda tu. Itu Malik. Disebut Allah Malik Yaumiddin. Sekarang kita masuk kepada bahagian yang nama Allah sifatnya adil. So kita nampak kasih sayang, kelembutan, dan sekarang kita nampak adil. Dan maha kasih Allah Ta'ala, adil ni sifatnya kat tengah kan. Adil, sifatnya tengah. Kanan ni sifat dia ialah rahmah ataupun bagi ruang, balasan baik dan sebagainya. Kat sini ialah keburukan, balasan buruk. Tengah-tengah adil, contoh. So Allah sebut pasal adil dan Allah sebut pasal kasih sayang 2 kali. Bahkan lebih lah kita nampak sense dia, signal-signal yang ada pada ayat lain pun. Tapi Allah tak sebut pasal azab buruk. Dekat situ pun dah bagi tahu yang menggambarkan kasih sayang Allah Ta'ala tu untuk tidak sebut dahulu dekat awal-awal pasal azab. Dan azab tu kita akan jumpa tafsiran kepada Malik Yaumiddin dalam banyak ayat Quran. Tetapi even pada kalimah ni kita tak jumpa pasal azab lagi. Kita jumpa pasal keadilan. Lepas tu kita selalu berdoa, ya Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira, permudahkanlah hisab kita. Hisablah kita dengan kasih sayang, bukan dengan keadilan. Sebab kalaulah Allah mula berlaku adil kepada kita, saya tak tahu apa jalan keluar yang kita ada. Memang teruk lah hidup kita ni. Tapi dengan kasih sayang tu menyebabkan kita masih ada ruang dan jalan. Kemudian Yaumiddin. Kita pergi kepada kalimah ad-din dulu. Kalimah ad-din selalu kita terjemahkan sebagai agama lah kan. Dinul Islam, agama Islam. Din ni, dia menarik kalimah dia. Ni antara yang Prof. Diraja Syed Nakib Al-Atas pun suka bahas juga kalimah din. Datang dari kalimah dain, berkongsi kata akar dengan, maksudnya berkongsi essence dengan kalimah dain yang bermaksud hutang. So hutang ni ialah sesuatu yang sifatnya kita perlu selesaikan. Kita menanggung sesuatu, meminjam sesuatu dan kita perlu beri semula. So dari kalimah din ni, dain, kita faham agama kerana agama ni sifatnya ialah kita ada responsibility, kita tanggungjawab. So Malik Yaumiddin, Allah nak bagi tahu, dialah Allah yang memiliki. Sekarang ni bukan hanya Allah kata dia membalas pada hari pembalasan, hari ad-din, tapi dia own. Nak bagi own ni supaya kita faham macam ni tau. Kita tak tahu lagi bila pilihan raya next. Tengah tunggu waktu contohnya, bila nak parlimen bubar dan sebagainya. So mesti ada di Malaysia orang yang own kuasa untuk bubar dengan tak bubar. So dia bukan hanya own nak balas, tapi dia own hari itu sendiri. Faham tak? So bila Allah kata Allah bukan hanya membalas, Allah own hari itu sendiri. Allah dah tentukan harinya, kita tak tahu. Tapi Allah own hari itu. So Maliki Yaumiddin, din. So hari di mana kenapa disebut sebagai pembalasan? Kerana hari agama ialah hari di mana kita melihat semula hutang-hutang kita adakah telah dibayar di atas muka bumi ni. Hutang ni dari maksudnya ialah duit ke ataupun kehidupan tanggungjawab kita ke. Sebab tu semua benda akan dipertanyakan. Antara hal-hal yang dipertanyakan yang kita risau juga ialah apa yang kita lakukan ketika di usia muda. Apa yang dilakukan ketika mana kita dapat duit dan apa yang kita belanjakan. Ini soalan yang memang spesifik yang sebut dalam hadis. Yang memang akan dipertanyakan dekat akhirat. Sebab tu kita minta, ya Allah masuk aku syurga tanpa hisap. Tak sanggup nak kena tanya dekat Allah. Nak lalu interview, nak masuk syarikat pun bukan main risau. Ini jumpa Allah. So Maliki Yaumiddin. Dari kalimah din juga muncul kalimah Madinah, bandar. Sebab tu kenapa kalimah tu muncul juga, sebab Madinah ialah tempat di mana agama digerakkan. Itu satu juga. Satu lagi, Madinah ialah tempat di mana kita semua ada responsibility masing-masing. Ada tanggungjawab, kena dilaksanakan. Baru jadi satu bandar. Kalau let's say kita tidak ada satu framework, undang-undang dan sebagainya, itu tak jadi bandar. Jadi satu tempat komuniti yang masing-masing hanya singgah, tidur, duduk, belah dan sebagainya. Tak. Dia bukan jadi bandar. Madinah tu disebab din tu sendiri dia ada jadi satu akar.
Dan din tu sendiri maksudnya juga ialah gaya hidup. Maka persoalan juga ialah tentang macam mana kita hidup atas muka bumi. Macam mana kita hidup di atas dunia. Saya tak boleh nak cakap di atas muka bumi saja, sebab ada orang yang mula hidup di luar bumi kan. Nak hidup di luar bumi. Jadi di dunia lah. Dia masih dunia. Okay. So din, kalimah yaum untuk gambarkan bahawasanya Allah memiliki masa tu sendiri. So dimensi masa, yaum ni selalu kita terjemahkan masa ataupun hari. Dia bukanlah maksudnya spesifik, literal 1 hari 24 jam. Dialah moment. Hari kiamat. Bukan hari kiamat tu hari apa, berapa hari bulan. Tak, bukan macam tu. Sama macam kita kata hari berduka sebagai contoh. Ataupun Allah sebut Allah ciptakan bumi dan langit 6 hari. Sittati ayyam dan surah As-Sajdah. So hari tu adakah 6 hari 24 jam? Tak, 6 moment, 6 proses, 6 waktu. So dia satu set waktu yang berbeza. So kiraan ni bukan 24 jam, sebab 24 jam ni pun kiraan dekat bumi. Keluar bumi bukan 24 jam pun. So nak katanya macam even dimensi masa kita pun sangat limited lah pada 24 jam. So sekarang ni Yaumiddin ialah satu keadaan yang mana kita tak tahu di mana. Allah membuka ruang baru, dimensi baru yang mungkin berbeza dengan apa yang ada sekarang. Sebab semua dia katakan, Allah bagi tahu hari akhirat tu dunia dihancurkan. Dunia ni besar mana? Ada banyak lagi benda yang tak boleh nak akses daripada luar, daripada galaksi kita dan sebagainya kan. So semua itu ialah benda yang sifat dia akan dihancurkan dan kita akan berada ke hari akhirat. For sure ialah tempat yang berbeza, hari yang lain dan sebagainya. So Allah bagi tahu Allah own hari tu. So bila Allah own hari tu sifatnya ialah Allah akan adakan, maksudnya Allah own semua benda. Ini ialah satu benda yang kita belajar dalam surah Al-Fatihah. Selain daripada kita belajar tentang kasih sayang Allah, kita belajar tentang borderline. So ada orang kata buatlah apa-apa, yang penting jangan keluar je pagar ni, okey? Kita pun macam, okey, kita buatlah apa-apa dalam hidup ni. So dalam Quran dan surah Al-Fatihah kita ulang baca setiap hari supaya kita faham kita sentiasa dalam ruangan kasih sayang Allah Ta'ala, tapi kita ada border. Kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan. Sebab tu dalam Al-Quran juga ialah kita belajar tentang sifat bertanggungjawabnya kita. Semua benda. So bila kita rasa sesuatu dan kita rasa macam kita nak justify rasa kita tu dan kita buat sesuatu, so kita nak kena kata, yes, kamu dalam keadaan trauma, kamu dalam keadaan tak okey, perasaan tu valid, ada ruangnya, tetapi kamu still kena own tindakan yang kamu buat. Maksudnya kamu still akan bertanggungjawab. Tidak boleh kerana seseorang itu ada sesuatu benda yang dia rasa macam wajar je untuk buat apa saja. Walaupun di sana ada juga perbincangan bagi orang-orang yang mungkin melalui satu episod yang dia tak boleh kontrol, manic ke dalam bipolar dan sebagainya. Itu ada perbincangan lah. Iaitu dalam usul fiqh pun ada perbincangan berkenaan dengan orang yang dia tidak own fikiran dia dalam certain masa tu. So dia ada ruang dia. Okay. Next, kita masuk kepada bahagian kedua suratul Fatihah. Ayat ke-5, ayat ke-6 dan ayat ke-7. So tadi kita berada dekat ruangan ghaib. Iaitu ghaib ni lah kita bercakap tentang Allah lah. Sebagai keadaan yang kita cakap tentang Allah. Sekarang ni kita bercakap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panggil sebagai iltifat dalam bahasa Arab, iaitu perubahan ataupun kita masuk ke gerabak yang berbeza, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai habis. Dan ini dia mula satu bentuk doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. So bila kita study tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tahu bahawasanya kita datang kepada Allah Ta'ala. Allah ajarkan, didik kita untuk masuk kepada ruangan kehambaan ni datang dengan broken. Bukan datang dengan kita rasa entitled sesuatu. Kita sebut iyyaka na'bud, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Dalam kata lain, hanya pada Engkaulah kami menjadi hamba. Dalam kata lain, hanya kepada Engkaulah kami mengakui yang kami tak pandai, kami bodoh, kami tak erti, kami stuck. So doa ni dia bermula dalam keadaan kita terdesak. Dalam ayat yang lain Allah SWT cerita berkenaan dengan unsur-unsur doa yang utama ialah doa yang diungkapkan dalam keterdesakan, desperate. So antara
sebab-sebab doa dimakbulkan ialah terdesak. Bila orang terdesak, dia boleh, maksudnya doa tu salah satu sebab kenapa diangkat. Allah sentiasa mendengar doa. Tetapi ada di sana hadis-hadis dan juga ayat Quran yang menunjukkan ada beberapa ciri-ciri doa yang tertentu yang ekstra untuk diangkat dan dimakbulkan. Begitu. So bila kita nampak dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita pecah pada dua bahagian. Pertama, kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, pertolongan kita, permohonan pertolongan kepada Allah Ta'ala. So pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pertama ialah kita tak belajar tentang Allah tak kata jadilah hamba aku ataupun perhambakanlah diri kamu kepada aku. Tapi kita diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk sebut dalam lidah kita apa yang kita patut ikrarkan setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So dia gunakan iyyaka dahulu, iaitu hanya kepada engkau. Dia bukan kita guna na'buduka, kami menyembah kepadamu, tapi kita sebut iyyaka na'budu, iaitu kepada engkau lah kami menyembah. Contoh macam ni, saya kata hari ni saya pergi ke sekolah. Waktu dulu zaman sekolah, hari ni saya pergi sekolah. Lepas tu kita diam, tak cakap dengan mak kita. Mak kita kalau tanya lagi tu ada jawapan lah. Tapi kalau let's say kita cakap macam ni, sekolah aja hari ni yang adik pergi. So dia telah melimitkan semua jenis tempat yang possible untuk dipergi kepada satu tempat sahaja. So sekarang ni kita tak kata aku menyembah kepada engkau sahaja. Maksudnya hanya kita sebut na'buduka, aku menyembah kepada engkau. Kita sebut iyyaka, aku kecilkan space penyembahan tu hanya untuk engkau saja. Aku khususkan penyembahan tu hanya kepada engkau saja. Maksudnya kita sebut dahulu pengkhususan tu hanya kepada engkau. Kita buang ke tepi, tolak tepi semua benda-benda konsep penyembahan dan kita pulangkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian lain yang kadang kita rasa macam aku ni tak nak hidup dalam keadaan menyembah sesuatu. Aku nak bebas. Dan kita ada psikologi yang sifat rasanya. Aku nak bebas. Aku nak freedom. Aku nak itu dan ini. Hakikatnya, paradoksnya, kita kena faham satu benda. Kita memang diciptakan as hamba tau. Once bila kita diciptakan sebagai hamba, kita memang diciptakan dalam keadaan yang kita akan fokus dan menyembah kepada sesuatu. Depend kita sembah apa. Kalau tak sembah Allah, ada orang sembah duit. Ada orang sembah validation. Dia sanggup buat apa saja yang penting orang validate dia, you are okay. Dia sanggup buat apa saja untuk dapatkan kalimah tu. Boleh jadi. Ada orang dia kadang-kadang dia menjadi unsur penyembahan dia ialah dia fashion contohnya. Perasan kalau kita masuk zaman sekolah dulu, kalau ada certain geng dalam kalangan wanita, kita kena tajamkan tudung kita. Dan ratakan kat belah bawah. Masuk dalam geng tu, baru rasa belong. Kalau tak duduk kat situ, kita akan rasa macam, kau siapa? Kau bukan geng gini. Lelaki kita angkat apa? Collar, tie buat longgar-longgar tu pendek, pakai tie pendek, ataupun tie tu panjang sampai bawah. Memang ada unsur-unsur grup-grup tertentu yang secara tidak langsung kita sedang menghambakan diri kita pada certain fashion. Kita tak kata kita tu Tuhan kita, tak, memanglah bukan sampai level Tuhan. Cumanya bila kita tidak menjadikan diri kita sebagai hamba Tuhan for real, betul-betul hamba Tuhan, kita sebenarnya tak merdeka. Kita sentiasa terfikir, kalau pergi kat sini nak kena fikir orang ni cakap apa, pergi kat situ nak kena buat sesuatu untuk rasa belong kat situ. Akhirnya kita jadi orang yang tak bebas pun sebenarnya. So pilih lah, nak tak bebas kat mana. Baiklah pilih kepada Tuhan yang memahami segala hal kita dan meraihkan semua bentuk diri kita dan menerima segala keadaan emosi kita, yang kita boleh difahami dalam segala hal. Kita tunduk pada Allah Ta'ala, for sure kita dapat freedom kat tempat lain. Berbanding kita mempersembahkan ataupun membuatkan kita sembahan kita itulah pada certain benda sahaja. Lepas tu dalam Quran surah tak ingat surah apa, fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah pandangan kamu, adakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan dia, ilah.